Diri dia pun tak kenal, nak kenal Tuhan gini. Tu yang jadi galik. Tu yang jadi galik. Kadang-kadang 70 dah umur, duk boleh lagi pakai topi cekong seluar pendek, basuh kereta tepi jalan. Dah gamak 7 tahun, 70 dah umur. Apa dia? Tak kenal diri, tak mengenali siapa kau dan kau akan ke mana. Tak mau pergi pun bawa. Aku tak mau pergi kubur, orang usung. Orang usung lagi. Tak masuk dalam lahat, orang awak masuk. Buah papan sekeping, turun tanah, jijak tanah lebih ketat. Jadi orang kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kenal diri dia kenal Allah. Jadi untuk mengenal diri, satu kita hanya pinjaman. Jadi pinjam dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk ujian ataupun imtihan. Ad-dunya imtihan. Dunia ialah tempat percubaan. Mululuh dia ni selamat akhirat. Lalai dia ni maka bermasalahlah kita di akhirat. Jadi kita kenal diri kita. Nyawa pun kita diberi pinjam dengan tarikh-tarikh tertentu. Dan sampai masa kita diasingkan roh. Dan roh ni akan kembali balik bila waktu-waktu perlu. Waktu-waktu perlu dikembalikan. Dan kita ni bukan setakat ni. Kemudian kita pun doa. Doa, ya Allah Tuhan kami, sudahkanlah kami. Ataupun kalau kata nak habis umur ni, nak mati pun, matilah dalam keadaan baik. Antara kematian hak baik, kata ulama, lagu mana mati baik? Mati baik ialah mati yang dia sedar dia bersalah dan bertobat. Itu antara mati yang terbaik. Dia tak kata mati baik ni dia kena buarok sungguh, dia kena ibadat kuat, dia kena rajin mengaji pun semua. Dia tak orang itu. Dia kata dan bertaubat. Bila bertaubat, dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia ni seperti mana bayi yang baru lahir, bersih. Sebab ada peristiwa, ada cerita-cerita yang seorang yang cukup jahat, tapi last minute sedar kata dia bersalah dan dia nak bertobat, dan dimaklumkan dia juga menjadi ahli syurga. Ada juga orang yang cukup baik, tapi dan dia berasa kata tak apa dah, tak kena bertobat dah. Apa nak bertobat? Apa dia tak? Bukan ada buat dosa apa. Ada buah kata dia okey dah. Maka mati, dia dimasukkan ke dalam neraka sebab tangguh taubat. Tangguh taubat. Jadi untuk nak masuk tahun baru ni, umur kita bertambah, maka kita perbanyakkanlah taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya, kita nak kena bertaubat di atas kewajipan yang diwajibkan ke atas diri kita. Atas diri kita. Semayang kita. Kita yakin tak? Kata kita dah selesai. Kalau kita tinggal pun, yakin tak kita dah bayar dah? Kita qada dah. Kadang-kadang kita kata masa umur 15 tu baru duk belajar semayang. Hak sungguh-sungguh kan 30. Kira siap. Hak 15 tu maknanya 50-50. Tinggal ketik buat ketik. Kata bayar klik, sampailah ulama kata kita yakin dah sempurna ataupun melebihi daripada yang kita tinggal. Kita pun mula tinggal, mula qada.
sampai 15 tahun kita yakin kita dah selesai dengan semayang. Alhamdulillah. Dan kita bertobat. Kemudian bagaimana dengan puasa kita? Puasa kita. Kita puasa umur 15. Puasa dah. Tapi puasa zaman tu. Puasa zaman tu ustaz pun ingat zaman-zaman tu zaman duk mani kat sungai. Mana? Lepas tu kat sungai tu macam-macam ada. Buah cedang, buah kelubi, buah gokpo dah belakang dia. Puasa-puasa makan belah-belah. Pria tu. Mana? Jadi kita nak kena pusing kelak. Berapa lama perangai hak kita puasa lagu tu? Akhir-akhir mari bukan 10 tahun. Qada. Qada syak 10 tahun. Dan kita kena bayar fidyah. Bayar fidyah, bayar compound di atas lambat masa kita qada. Nak bayar ke mana? Mengikut sekadar kadar kita tinggal. Kita katalah zaman umur 15, perian tu 10 hari. Hak kita sedar umur 45. Jadi 30 tahun. Untuk tahun tu saja 30 tahun. Sampai. Kalau sehari 30 syukur. Kalau 10 hari 300 syukur. Untuk tahun tu, untuk umur 15. Hak untuk umur 16, 17, 18, kira per inci. Darat double. Tengok tu dia. Puratanya ialah 8,500. Contoh. Ketika itu dia mari satu masalah. Gena banyak sangat. Gena banyak sangat ni. Tak apa aku, tak apalah, dah mati sab biko nak buat apa dia. Nak tunggu anak buat apa dia. Dia buat. Tapi dia buat mengikut keadaan ataupun mengikut kadar begitu-begitulah. Nak hebatnya ialah kita selesai siap. Belum kita mati kira siap. Ayah dalam kira-kira ayah yakin fidyah menjangkau 5 ke 6 ribu. Panggil ku anak mari. Anak kata kami nak tebik seorang 2 ribu. Nak bagi ayah ni pejam mata selamat selesai. Bak puasa selesai. Tak kena gembah dah. Pakat waktu baik. Waktu baik. Bayar fidyah. Fa fidyatun ta'am miskin. Fidyah ni makanan untuk orang fakir miskin. Dan kanak-kanak walaupun mak pak dia kaya, dia kira fakir miskin. Pasal harta bukan hak dia. Dia cuma anak orang kaya. Harta bukan hak dia. Harta hak pak dia, hak mak dia. Sebab tu anak orang kaya, anak tu boleh makan zakat, boleh makan fidyah. Pasal dia bukan ada hak. Nak mudahnya, tahun kemarin pun ada satu hamba Allah pergi ke sekolah, jumpa ustaz, bagi fidyah RM2,000. Kata kira ke mana? Dia tak kira lebih kurang, tak apalah. Kata beri untuk budak-budak buat tahlil 400. Alhamdulillah ada kesedaran. Kalau boleh kita ni jangan tunggu sampai kita mati nak beri anak buat. Apa salahnya buat siap-siap? Buat siap-siap, clear. Pasal kita nak mati ni maknanya buka buku rekod semayang, alhamdulillah clear. Mereka kata dia qada siap. Tengok puasa pula, oh siap dengan apa dia, clear. Begitu juga dengan zakat. Zakat jarang nak jumpa pasal kena orang kaya.
Tapi kalau tertinggal, segera. Dan apa yang diamanat oleh Tunggu Haji Muttalib penanti, dia kata kita ni nak beri ke orang RM1 ke RM20 ke, niat zakat. Niat zakat. Kadang-kadang kita jumpa orang susah kok, pekan hari duk tabung, kita beri tu niat zakat. Walaupun kita ni bukan sampai tahap boleh mengeluarkan zakat, tapi takut kalau ada masa yang kita kaya tapi kita dah gemak tak kaya lagi. Jadi hak kita sedekah tu niat zakat. Kalau kita bukan zakat pun, dia automatik dia pergi ke sedekah. Kalau ada zakat, sedekah tu akan menjadi zakat. Pasal apa kita perlu tu? Sebab kita nak mati yang terbaik. Tak boleh mati dalam keadaan suk. Mati suk. Dengar apa suk sedap ni. Bukan suk daging. Ni suk daging boleh hirup. Suk ayam boleh hirup. Ni suk jahat. Jahat kata ulama, pertamanya dia mati tak sempat nak bertaubat.